Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ya Allah bi ziyaratil Ka'bah للحج والعمرة في هذا العام وفي كل عام من الأعوام القادمة ويسر لنا يا الله بزيارة حبيبك المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. Hello, Assalamualaikum everyone. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to Safar to Marwah podcast, where we discuss about Umrah and Hajj matters to guide the first timers and repeat visitors to Mecca and Madinah. My name is Shima. And my name is Daud bin Hassan. So how are you today? How are you this week? बहुत अच्छा. Very good. बहुत अच्छा. बहुत apa? Very अच्छा, good. Acar. I think I selalu ingat makan acar buah, acar nanas tengah lapar kan selalu. Okay, so this week last week kita talk about the topic of Kak Zila Kelvin dengan and also kita interview Ustaz Aiman. Aiman from AK Tours. So those are the topics and yang kita manage to discuss previously lah. Yep. So hari ni kita have someone, a guest. A guest that is dear to us. Very dear to us. Nak kata bos, bekas bos, nak kata kawan, bukan bekas kawan lagi. Dia masih kawan. Nak kata abang, memang dia dengan kita abang. Memang abang kita lah abang gitu kita. So this couple has been with us daripada since kita masih zaman berkenalan lah. So dia nampak lah kita dulu macam mana us. masa zaman kita kulus sampai dah cute-cute sekarang. Betul. So today we have thank you so much for coming and we want to introduce you to Sulaiman. So we will like to welcome to our humble home studio. Masya-Allah. Abang Sulaiman dulu kita kenal. I dulu kerja dengan dia masa dekat zaman-zaman I muda-muda dululah. Masa dekat Islamic Design Works dulu. Masya-Allah. Lama nama tu Sampai sekarang orang masih sebut nama tu. Masih. Alhamdulillah. Sebutannya ada tapi tak tahu orangnya masih ada. Masih hidup Masih. lagi. Alhamdulillah tu insya-Allah lah. Masih lagi buat Islamic Design Works masih? Masih lagi insya-Allah tapi ad hoc lah. Dah buat lagi sekarang dah apa? Pergi ke industri yang lain kan. So sekarang Abang Man buat apa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih lah mengundang Abang Man kan dengan Kak Lin sekali kan yang kat tepi tu. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Oh, bestnya dapat tengok macam ni Selalu tengok kat apa mana tu? Facebook, TikTok, Spotify. Wah, sekarang Safa Marwah dah panggil saya. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey, saya Sulaiman Rashid. Sulaiman Rashid betul. Selalu ingat Sulaiman Sazman. Sazman. Itu Facebook yang marah. Okey, so yalah dulu pernah buat Islamic Design Works. Pada siapa-siapa yang rumah-rumah yang ingat-ingat tu yang kita buat ayat-ayat yang terpanjat-panjat tu kan. Inilah orangnya, alhamdulillah. Tapi dah tak buat lagi lah. Sekarang alhamdulillah Abang Man sekarang mengajar kat ITE. Jadi agent lecturer kat sana. Mengajar visual merchandising lah. And then Abang Man pun buat training kat MOE schools, primary dengan secondary schools. So basically mengajar enrichment subjects lah. So macam videografi, fotografi and digital marketing, all that lah. Interesting. Media content semua. Buat media content, teach them how to do TikToks, 1 minute videos, then how to be a professional photographer. Wah, bestnya tu. Sekarang budak-budak bagus-bagus diorang have this kind of Masya-Allah. Primary 3 dah belajar how to do photography. Ui. Kita dulu Primary 3 phone pun tak ada. Phone pun tak ada kan. Sekarang diorang dah buat review makanan pun. Dulu. Oh really ya? Ya. I'm teaching primary schools how to do video editing on reviewing foods. Oh, masya-Allah. I think dia punya masyarakat sekarang dah berubah. Sekarang kan banyak review. Sekarang orang kalau kita tanya budak-budak dah besar nak jadi apa? Diorang cakap nak jadi TikToker atau YouTuber. Betul. So because sekarang menghasilkan duit. tu kira kan macam career jugalah untuk diorang because banyak of them dah tengok this kind of videos kan. So sekarang I think they have to keep up with budak-budak punya macam mana nak buat. So they teach proper ways. Dekat MOE. Not bad. Interesting. Alhamdulillah. Okay, Bang Man. We invite you to share us with Safar to Marwah and our listeners. What's your experience and what made you decide to go umrah? Tahun berapa tu? So firstly,
Abang Man pergi umrah time tu tahun berapa masa tu? 2013. 2013, hampir 10 tahun, 11 10 tahun. tahun. Masa tu belum ada yang apa bertingkat lagi. Dia belum masih ada piling clock, lagi. Clock tower. Bukan yang apa, yang tingkat 2 tu. Okey. Masjid Masjid tu, dalam masjid tu, Kaabah tu, diorang masih piling lagi. itu ada yang dulu Yang saat circle tu? tersebut tu dipanggil mataf. Okey. Ketika itu Yang macam dipanggil kapak mataf. tu Kapak basement. Yes. Tu ada. So masa Abang Man dah sampai tu, diorang tengah piling lah, sibuk piling semua, everything. That was 2013 The reason why they increase mataf to level 2 and atas tak silap ada satu lagi level kerana dia nak pecahkan masjid segment by segment. So that's why they have to increase the capacity of tempat bertawaf so that they can pecahkan segment by segment. And the segment yang seingat saya lah, segment yang dia tak pecahkan sehingga sekarang is Fahad punya area. Malik Fahad punya area tu yang asalnya dulu itulah spot yang orang cari untuk aircon daripada zaman dulu tu. Pintu Malik Fahad itu je yang beraircon, yang lain semua kipas. Yang the escalator sejuk. is it the one that you bring me tu? I think so. So I pun dah tak ingat pintu mana, pintu mana. If you see the pillar, lepas tu bawah ada lubang-lubang, itu asalnya yang aircon yang betul-betul asal, bukan asal lah, yang kira Before version lama lah. Yang sekarang semua, yang selebihnya semua dah dipecahkan. I see. And I think that kind of that Fahad area pun dah redevelop. That was 2013 2013. 2013 ya. Tapi sekarang semua dah terbuka, is it? Semua dah terbuka and then The extension? masjid dulu macam memanjang, ada certain design. Sekarang masjid dia punya design seperti macam bulatan. Jadi wherever you are actually circling and then you are facing the Kaabah at any point of time. I see. And then batu, kalau kita tengok marmar mereka buat direction batu tu, mana kita pijak semua batu heading Facing towards the direction of Kaabah. So banyak dah perubahan. Perubahan dia terlalu banyak. Actually dekat negeri diorang ni, macam every year diorang punya perubahan is like this year macam gini, next year macam gini. Dia punya rulings pun tukar-tukar. Dulu kita dengar Rauda once a year. Betul? Yang about last year Few ni. months back. Ni baru lepas ni no more dah. Once a year So diorang punya Dia keep pertukaran changing. is ever changing lah. Tak habis. Kejap gini, kejap gitu. So kita nak dengar pula yang masa Abang Man pergi tu in 2013. That time I was still working with IDW masa tu. So I remember masa nak pergi tu Abang Man pergi seorang Betul. Alhamdulillah lah. I mean terima kasih pada Kak Lin kan. Dia beri Abang Man peluang untuk pergi. Maybe because dia tak dapat pergi pasal cuti kerja. So Abang Man pergi seorang. Masa tu pun yang nak pergi ni pun kita pun tak plan actually. It was macam suddenly cakap dia, I want to go umrah. I think then just okay lah, just go lah. Kumpul duit, go lah. Just go like that. Masa tu ingat tak package dia masih berapa lagi? It was only 2003 below 25. Below 25. Sorry, it was 3K. 3K. It was 3K. 2009 below 3K lah. That's what I can remember. Sekarang harga 3K tu dah tak dapat lagi, susah dapat. And that time your hotel was kat mana kalau you ingat? Kalau kat Mekah tu yang hotel yang join tu Clock Tower lah. Clock Tower. Dia join, dia boleh dia pergi hotel ni ke hotel ni, boleh jalan, lepas tu turun escalator dah sampai. Clock kat Tower. roundabout. Mana itu yang Abang Man ingat lah. Jauh tak perjalanan dia pergi? Dekat. Abang Man turun je terus dah sampai tempat ni. Clock Tower kot. Pintu apa? Pintu Malik Abdul Aziz, Malik Fahad. Yang main. Dia kat roundabout lah. Ada roundabout, lepas tu bas selalu jalan pusing roundabout. Dah tak ada dah. Dah tak ada. Saya rasa dah tak ada dah. Astaghfirullahaladzim. Dia kat bahagian belakang ke bahagian depan? Itu tak tahu tu. Dia kena minum. Itu tapi kalau Madinah jauh sikit. Madinah after one building then I can baru nampak Masjid Nabawi. Second row. Okay. But not bad. Masa tu harga masih 3,000 and then masjid pun dekat. Masjid dekat betul. And then that is very macam, convenient. Convenient. And then 3,000 dulu that's why pada orang-orang yang masih tengah fikir-fikir nak pergi ke tak umrah,
the prices are getting more and more steep. Yes. Dulu is 3,000, sekarang is 4,000, going 5,000 already. Sebelum 3,000 ada 1,000 plus dah lepas. Itu Dulu 20 tahun ni, 10 tahun. InsyaAllah. Yeah, so as you can see, dah makin mahal. And haji pun sama. Dulu 10,000, 8,000, 10,000. Sekarang dah 15, 16,000 about that. Maybe masa kalau kita nak pergi, it could be 20, 25k. Betul. So yalah, kena saving duit sampai sekarang. And buat dari sekarang insyaAllah. So masa tu Abang Man pergi, nak tinggalkan isteri. Sedih. Sedih betul. Nak tinggalkan isteri. Tapi Alhamdulillah lah. Kerana kita pun ada niat kan nak pergi sana kan. Orang kata adalah tujuan dan niat yang kita nak buat umrah ni. Mudah-mudahan kita pun tengah usaha masa tu nak dapatkan anak. So so we talk to each other, then we think that okay lah, maybe another usaha is to get near to him lah. So to get near to him is to go lah umrah kan. Alhamdulillah rezeki tu adalah cukup-cukup rezeki tu. Tapi dia punya masa that time masa Abang nak pergi tu, when I think that was the era where people nak pergi umrah macam masih wow, masih gitu tau. Masih wow. I don't know if for you lah. For me is macam Abang nak pergi wow. Macam gitu tau. So is still everybody's dreams. Tapi sekarang diorang dah macam mungkin masa tu belum lagi trend yang holiday umrah. Yes. Lagi. Betul. Masih a spiritual journey. Kalau pergi umrah ni really it's supposed to be a change for me. Tapi masa tu is I feel bila dia nak pergi tu, mana they are seeking for changes and they are seeking for a journey where they can have a intimate time with ibadah, berdoa pada Allah, those kind of thing tau. Zaman sekarang mungkin lain sikit. Lagipun fokus mereka pada zaman tersebut lebih fokus kepada Allah SWT. Phone tak ada. Phone ada tapi kurang. Betul. Dia tak macam sekarang lah kan. Betul lah. Abang pun pergi pun tak banyak ambil gambar. Masa tu memang dah diizinkan phone ada masuk. Cuma yang ada cuma Facebook. Kalaupun ada Facebook, TikTok, IG semua belum ada lagi. Jadi orang bukan Friendster Friendster lama lagi. Friendster baru padam waktu tu. So jadi fokus kepada ibadah tu masih ada diterapkan dan orang phone tu setakat bergambar aja. Tak ada kenangan. tak ada social media dan sebagainya belum wujud. Jadi apakah perbezaan masa tu yang Abang Man pergi without all this media, social content and all? Actually good lah, because that's kita boleh, we are really focus. Kita tak ada nak sibuk nak ambil video tengah nak tawaf, ambil video, minta maaf ambil video sana, ambil video sini. And me myself pun I don't remember taking a lot of pictures, which kadang-kadang terfikir balik, alamak rugi tak ambil Tapi tu ambil kat lift depan cermin botak. Agaknya itu je yang ambil. Lain tak ambil. Asal maybe because I was not also prepared to go, because it was very short. When I make a decision to pergi umrah, then macam 3 bulan ke ni, kita terus macam okay go. I remember very short. Abang nak pergi umrah. Because orang ajar and everything kan. It was not a plan punya, even a plan ni. Terus macam cakap okay go. Gitu je. Hati cakap go. So masa tu it was you went with a group of friends No, I went alone. I was totally alone. Oh, totally alone. Totally alone. Tak ada kaki, tak ada kawan. Tak ada friends, tak ada kaki, tak ada members, tak ada blood, tak ada siapa-siapa. Cuma I went with Ustaz Hassan lah. Ustaz Hassan Saiful Rizal. He, because before that I memang belajar dengan dia. Mengikut dia punya kelas-kelas semua kan. Then dapat tahu dia pergi buat umrah kan. So I say okay lah, why not I go with him lah. So itu yang pergi kelas dia semua everything. Then then I ikut dia lah, ikut Ustaz Hassan lah. So I think yang Abang Man cakap tempat tu ada round, I masih belum, I still thinking mana. Mungkin dia Kaabah kan. Tapi Kaabah tu around the Kaabah perimeter tu dia buat tiang. Then dia ada buat 2 tingkat itu. Yang hotelnya Hotel is just outside the masjid. Then Abang
tahu ada roundabout. Lepas tu ada yang cave, ada road tunnel tu dia sebelah sana. Habis ada roundabout sini. Bas akan berpusing-pusing, taxi Mungkin akan kat berpusing-pusing. Kudai bus station tak? Mungkin Bawah hotel tu je join. Ada 3 hotel join together. Safwa tak? Habis? No. Now I get it. Dekat ini belakang. Allahu. Nama Jabal road Khalil Ibrahim. 3 tower join tu. Yes. Jumeirah. Sekarang lah, Conrad, sekarang. dengan apa tu yang dipanggil Jabal Umar hotel. Dia join. Yes, 3 tower yang join. Okay. Saya tak pernah main minute dari situ. So Then tu escalator turun terus dah masuk. Ayin lah mungkin Can get the picture. Situlah. Ya. Dia kena draw map sampai dia draw map. Okay, so masa tu kita Abang Man pergi, what was your feeling and masa sampai tu kan, dan tu turun Jeddah ke Madinah dulu ke Mekah dulu? Kita stop over Doha. Doha. Stop over Doha. Doha. Maksudnya naik Qatar. Naik Qatar, stop Doha, terus turun ke Jeddah. Sampai Jeddah, beg tak ada. Yang ini. Ini kena cerita ni. Kenapa Kena beg tak ada? cerita ni. Sembunyikan ke tak bawa ke? Agaknya jin sembunyikan. tak suka main jin. Asal kita transit kat Doha kan. At that time, bila kita dah sampai Jeddah, kita cari semua. Ada 4 orang yang tak ada bag dia tak ada kat situ. So orang. not you alone lah. Not me alone, ada 4 orang. Then 4 jemaah lah plus me 4. Then apparently dah berpusing-pusing nak ada 1 jam 2 jam baru dapat tahu. Kita pun tak tahu. Kita just let go lah. Balik lah. Pergi hotel lah. Pergi hotel lah. Abang Man dah lama agaknya aku banyak dosa. Sampai dia terus pam, Allah bagi, ya Allah. Upon arrival dia bagi pam. Kau nak kan. Itulah. Tapi tu pun terkira-kira juga. Tapi Alhamdulillah lah Ustaz Hassan, because I was always with him, partner lah kan. Tolong dia buat ni semua. So dapatlah dia dapat menenangkan fikiran kita. Dia kasih kata-kata hikmah lah. Hikmah lah, adalah ni semua. Alhamdulillah. Walaupun terkira-kira 4 hari tau tak ada. Ada beli insurans tak macam tu? Beli Nasib baik. Valuable ada tak dalam luggage? Valuable tak ada, cuma all inside my bag. Baju je Baju je lah. Baju semua tak ada lah. Kira kan tak salin lah Tak ni. salin lah. Tapi Alhamdulillah tak salin. Tapi kita cuaca sana kan best kan. So macam dia tak macam berpeluh, tak apa. So yalah kita tukar. Tapi Mama beli baju tak salah. Beli baju lah. Beli baju satu je. Lepas tu dah 4 hari, the 4th day baru dapat beg balik. Kira kan dia bag tu pergi holiday dulu lah. Dia pergi holiday dulu. Dia pergi Abang Doha. Man nasib 4 hari. Saya the whole trip. Serius? Lagi dahsyat. Tak ada insurans lagi. Tak ada insurans? Insurans lagi. Allah Rabbi. Ini ceritanya sebelum nak kahwin tu, saya ada berangkat bawa jemaah umrah. Waktu tu bawa STH. Jadi nak save $100, tak nak beli insurans. So duit tu nak pakai untuk kahwin, tak beli insurans $100. End up saya sibukkan dengan jemaah. Saya punya beg tertinggal kat Jeddah Airport. Jeddah Airport. Dah balik 1 month later baru beg tu solid sampai kat Singapura. Lagi dahsyat dia satu Singapura. Tapi itulah dia punya loss of luggage tu dia tak dapat claim lah in between macam mana semua ya, kan. ya, Dia ya, tak ya, dapat. ya. Saya tak dapat experience the claiming tu. So 4 hari lah kita abang kat Mekah tu. Tak ada beg lah, tak ada baju, tak ada apa. Rasa macam mana? Macam rasa ya Allah. Betul rasa berdosa lah. Dah lah tu. Bila check in hotel, blackout. Allah. Abang-abang dengan Ustaz Hassan satu bilik. Dah kita 2 orang duduk bawah tempat pintu, buka pintu duduk. Aircon tak ada aircon dah duduk. Panasan lah. Kepanasan cakap apalah nasib kita. Tapi the blackout was quite long ah. Quite long. It was a whole day. Malam baru ada. Lepas kita patah balik, dah buat tawaf, dah buat apa, baru ada balik dah ada. Time tu masih boleh masuk dengan pakai baju Baju biasa. Baju biasa. Betul. Sekarang semua nak masuk kan kena pakai ihram. Dah tak boleh. Nak tawaf sekarang semua kena pakai ihram. So back then lah. And then after that dah blackout semua. Masa Abang Man sampai je kat Mekah atau nampak Kaabah tu, apa Abang Man rasa masa tu? Masya-Allah. Bila the first time nampak Kaabah kan.
the thing is abang tak plan to go kan. So dia macam overwhelm dia macam sampai terdiam tau. Masa tengok jalan kita jalan pelan-pelan dengan Ustaz Hassan jalan pelan-pelan. Abang alhamdulillah lah abang pegang slipper dia, pegangkan slipper dia, jalan sama-sama dengan dia. Tengok sikit Kaabah tu keluar kan. Bila kita tengok Kaabah, oh ini rupanya Kaabah, masya-Allah. Dia punya yalah kita the history yang you dengar, pandangan yang you dengar atau nampak daripada kecil kat TV tu semua, inilah dia in front of your eyes in front of eyes Itulah amazing dia lah. Tapi yang alhamdulillah lah abang punya trip kat Mekah. Okay, let's talk about Mekah first kita because I go Mekah first. Mekah first. Mekah ni bila abang pergi sana kan, alhamdulillah lah dapat jumpa ulama-ulama. Oh, masya-Allah. Untungnya dapat jumpa ulama dengan Ustaz Hassan kan. Dia kenal kan. Bila dia nampak ulama tu dia kata, "Okey Sulaiman, jom kita pergi sana, pergi sini." Oh, salam, minta doa. Masya-Allah. Itu abang itu the best yang selain of course kita dapat tengok Kaabah lah. Tu sebab kadang bezanya kalau kita dapat pergi umrah ni dengan guru. Guru ni kalau especially macam guru-guru yang banyak ilmu, banyak sejarah seperti Ustaz Hassan Saiful Rizal, dia kalau bawa trip jemaah, saya perhatikan dia punya grup-grup, dia akan pergi tempat yang orang tak pergi. Yes, correct. Dia akan beri cerita, dia akan beri sejarah yang it's unique of him. So abang Man beruntung lah dapat pergi dengan Ustaz Hassan Saiful Rizal. He share out everything. Dapat sebilik kan dia lagi kan. Masya-Allah, dengan guru kan. Betul macam lah, best. Alamak, nak tidur pun kena ada adab tu. Aduh. Cuma segan dengan guru kan. Tapi alhamdulillah. Masa tu diorang buat umrah on the day itself lah kan, sampai dia terus buat umrah semua. Betul, sampai dia terus buat umrah. Kita buat our first berapa hari umrah. tu kat Mekah? Mekah about 4 days 4 days ke 5 days if I'm not wrong. Lepas tu pergi Madinah kan. Tapi kat Mekah tu abang sakit, demam. Demam the third day I demam. Diorang dapat pergi mana-mana abang tak ikut lah. Then I remember I was abang pakai Panadol daripada pagi subuh tu terus down sampai asar. Down sampai asar bangun tengok seorang nak bilik. Cakap macam mana ni, nak buat apa tak tahu tau. Ustaz pun tak cakap apa-apa je dengan jemaah kan. Then what happened is abang keluar masjid lah. pergi masjid seorang-seorang. Pergi masjid seorang-seorang, solat asar, terus pergi paling tinggi sekali tingkat 4 tu yang tempat open bumbung tu. Duduklah situ sampai isyak, sampai pukul 10 malam. Tak makan tak apa tau, habis tak tahu nak pergi mana. Pasal okey. Dah break dengan jemaah kan. Dah tak tahu nak pergi makan kat hotel mana tak tahu. Kesian kan. Duduk termenung, baca Quran, baca Yasin tak tahu berkali-kali baca Yasin. Tapi tahu nak patah balik, tahulah sebenarnya. Tahu nak patah balik. Cuma macam tak nak gerak dia. Tak nak gerak At least ada air Zam-Zam lah. Ada air Zam-Zam, tengok tu. Dah kenyang dah tu. Orang. Habis sekejap dah lepas solat, dah solat sunat semua. Habis pergi tempat tebing tu, tengok Kaabah bawah kan, tengok termenung. Dah penat duduk balik termenung. Dulu ada tebing tu kita boleh boleh diri depan. Semenjak kes yang orang melompat tu. Oh really ya? Terus diorang akrilik tu semua tempat. Dia akrilik kan. Dah akrilik ada juga yang try kamikaze juga. Masih nak try. Jadi sekarang kalau siapa even level 2 baru-baru ni pun ada, recently ada, tapi dia jatuh mati katak dia tak severely. So nowadays no longer anyone can be stating atau diri depan tak boleh pegang railing lagi lah. Dia akan letak barrier. At least polis jaga 2-3 meters away. Polis akan jaga. Even tingkat 2 pun you can never be in front of the sayang sejak kes best tau tengok dekat kan. Lagi best daripada tengok Esplanade ni. Betul. Masa kita tengok tu nanti pelbagai emotion akan keluar. Masya-Allah. Sebabnya bersyukurnya kita dapat datang kemari. Betul. Pasal masa tu masih that era where people macam apa tau, is mahal, tapi tak semua orang macam nak datang. Dia tak macam sekarang. Sekarang ni macam all ages. Dia dah nampak pada dia, kita tengok the shift of people. Orang muda sekarang dah start pergi. Yang umur kita ni semua dah start pergi. Tapi kalau dulu tu macam
masih dia orang boleh thinking dah tua baru pergi. Betul. Kerana zaman-zaman tu masih tua-tua je yang pergi. Yang pergi satu, yang datang 40. Yang hantar kat airport Satu kan? bas. Satu bas. Kalau dulu saya ingat zaman kecil-kecil saya pergi hantar siapa-siapa lah. Dulu tinggal kat West Coast. Ada Jumaat nak pergi. Oh okey, kita ikut. Hantar Satu bas. kampung datang. Betul. Yang berangkat cuma 2 orang je, suami isteri. Tapi yang datang satu bas 40 seater. Betul. 40 seater. Penuh. 40 seater penuh. So sampai sekarang airport penuh. masih penuh macam gitu. Masih penuh. Dan the best thing is nanti seorang satu dapat satu bag kuih ke apa. Betul, yes. Disiapkan oleh family tau. Dia bagi satu kuih epok ke Betul. Itu zaman tu culture tu kita dah tak nampak lagi dah. Tapi ada juga lepas last year tu ada nampak juga a few times yang orang kasih epok. Itu Ada. cuma basnya dah tak ada. Bas dah tak ada. Bas kau datang sendiri. Ada yang dia datang sendiri. Betul. Kita rindu zaman tu tau. Cuma yang hantar yang pergi 2 hantar 40. Yang tapi sekarang semua dah ada kereta, Grab dan sebagainya. Kan perbezaan masa. Betul. Tapi bila kita kat sana, abang perasan macam kita macam back to the future. Macam the time stops. Dan kita je with Allah. I don't know, I just feel that way. Ya. Bila kat sana kan. Tapi juga orang-orang pun macam-macam juga kat sana Ya, hujan. Apa dugaan-dugaan lain, dugaan cuaca ke, Cuaca memang panas lah Masa tu sifat-sifat orang-orang sana ke yang kasar ke. Haji. Bila Abang Man dengan satu jemaah ni kan, kita dia berani sikit. Abang Man penakut sikit. Penakut okay, penakut sikit, bukan penakut, segan. Jadi bila kita tawaf tu, dah tawaf semua, dan masa tu tawaf sunat kan. Tawaf sunat dan kita nak cium Hajar Aswad kan. Cium Hajar Aswad tu, kawan Abang Man dah pergi tau depan. Sekali kita dah dekat tau, Abang Man dah dekat. Sekali bila dah dekat tu, Abang Man terus macam pull back lah. He go, I didn't go. I pull back because why? Abang Man ternampak this Bangladesh guy berdarah, hidung berdarah, baju koyak berdarah. I say, what is this? Abang Man cakap, apa benda dia? Asal aku kena pergi sana, tolak sana dengan orang Superman. Orang daripada atas Superman. Dia cakap, ya Allah, aku nak pergi takkan macam gini. Mana adab manusia. Then bila Abang Man terfikir gitu, ada orang tepuk. Okay. Tepi ada orang tepuk. Syekh, you nak pergi saya boleh bawa. Saya boleh bawa. Dah kena approach by scammer ni. Saya boleh bawa. Tapi dia cakap harga ke apa, saya boleh bawa. Dia orang cakap, tak nak. Kalau biar saya pergi, Allah bagilah. Tak payah tolonglah. Tak payahlah tolong. Baik tak kena. Saya kena. Dia nak offer waktu tu, saya masih bujang lagi, kecil lagi, belasan tahun. Dia nak offer 100 rial. Kena bayar. Dia selit kan. Dah selit. Lepas tu dia minta 100, saya tak mampu. Kau nak 50, okey 50. Dia dah dapatkan, Pak masuk Pak. Time tu badan dah sesak. Dia pun kurus kering lagi. Saya boleh collapse. If I proceed, confirm jatuh. Because badan kecil, kena empak dengan orang-orang. Daripada aku mati kat situ, sudah tak payah. Daripada pengsan kat situ, lebih baik angkat kaki jalan. Dan dah terus masuk, tak. Terus angkat tangan, saya jalan. Hampir kena scam. Scam. Itu zaman saya baru 100 rial. Yang sekarang kena ada sampai 500 rial, ada sampai 200, 300 USD, dolar, ada dollar. sampai USD. Dia tunggu sampai depan pintu, depan Ikut hotel. sampai hotel lah. Tapi kasi muka. Mesti teruk, bayar. Ini sekarang punya So cara. pada pendengar, hati-hati ya. This is the scam. Yang sekarang pula dekat Marwah, so there's also this scam where you see a lot of people holding scissors. Okay, ni semua tengah macam, yang ada baik, yang ada macam dia kasih pinjam, dia ikhlas, you cakap you pray for me. Ada yang macam tu. Tapi ada yang kau pinjam, kau pakai aku ni scissors, kau kena bayar 100 rial lah, 50 rial lah, depends lah. Hopefully elakkan benda-benda macam ini daripada berlaku, dan kita terlibat dengan benda-benda macam ini. Not all jahat, tapi mungkin ada yang orang experience baik tapi jarang lah. Kalau orang datang, dia tunjuk phone, lepas tu dia suruh baca kan, itu jangan layan, itu buat bodoh sudah. Apa pasal lu? Saya pernah kena a few times. Dia bacakan, dia dah translatekan English. Baca. Dah, ambil kau balik kau punya phone.
Dia tak bodoh. Apa salah dia minta duit Minta duit lah. Oh. Oh. Pernah kita time tu kat Clock Tower, dia buat muka sedih. I lost money. Ini semua My daughter sick. Lepas kita kesian lah. Sekali sekejap lagi. Kesian lah kan. Sekali rupa-rupanya scam lagi. Scam lagi. A few times pun saya kena approach, brother, I'm from Palestine. Brother, I coming from this one. I have no money. I need to kau nak duit? Okay, nah 10 rial. Jalan. Oh, yang ada tak? Pernah. Dia tak nak sikit sangat. Dia nak lebih. Kalau macam 1 rial 2 rial tak main. Alah, barang mahal. Barang mahal. Over the years saya dah belajar kan, kau nak sangat nah 5 rial 10 rial, tak lebih daripada tu. Oh, betul juga Okay, balik pada Abang Man punya cerita. So Abang Man masa tu dekat Mekah. Ambil balik tak lepas dah Balik. Alhamdulillah dapat, tapi tak dapat lah Hajar Aswad tu, tak dapat lah. Tapi Abang Man dapat masuk tempat semicircle apa? Hiji Ismail. Hiji Ismail. Masya Allah. Alhamdulillah. Abang Man kebetulan bila Abang Man jalan tu, pintu gate tu dibuka. Tu cepat-cepat masuk. Tapi tu ada satu kejadian pelik sikit lah kat dalam. Apa cerita? Bila Abang Man masuk tu, memang Abang tahu kan pancur ramas tu kan, kita doa makbul semua kan. So itu jam jugalah Abang Man macam Spiderman. Spiderman. Ya Allah doa lah macam-macam kan. Ya Allah, kita mintalah doa kita semua. Then lepas dah Spiderman tu, Abang Man solat 2 rakaat kan. Solat sekali bila tengah solat tu, Abang Man yang members jemaah satu sebelah Abang Man kan. Tiba-tiba dia hilang. Dia hilang tau. Abang Man tak tahu mana dia pergi. Sekali Abang Man dah tak nampak pasal it was ramai kan. Ramai kan. Padat. So dah solat, dah apa, dah Spiderman dapat 2 kali lah. Dah lepas tu keluar sekali nampak dia kat tepi. Mana kau pergi? Aku tak tahu lah. Aku tengah solat. Tiba-tiba ada orang angkat aku kat keluar. Dia cakap gitu. Apa ya? Betul tak betul? Dia orangnya kecil. Kecil. Orangnya kurus, kecil. Dia cakap dia kena angkat, dia tengah solat. Dia tengah orang angkat, taruh kat tepi pintu. Cakap apa dah jadi? Agaknya kan ni saya punya gambaran. Orang tu nak semayang juga. Jadi dia nak cari space. Dia peluk orang kawannya tu, dia angkat letak tepi. Lepas tu dia dapat spot tu. Kesian sih. Kesian member tu. Kena Tengah solat angkut tepi. Pasal zaman-zaman tu adalah zaman lelaki dengan perempuan campur tu. Betul. Yes, tak ada segregation. Oh, Jadi now semua- segregate. Sekarang Now dah Hijrah segregated. Ismail ada timing untuk Ada wanita timing. lah. Dia dah buat gate. Gate tu dah permanent. Jadi dia akan segregate masa lelaki dan wanita. Zaman kita pergi masuk tu, tak ada lelaki dan tak ada wanita, campur. Jadi itik ayam lah semayang kat situ. Buat isyarat tu gini je. Dan after that kita kau team lah each other untuk semayang kat dalam. So probably dia tu, kau ni lambat sangat lah, kau angkat kau letak tepi lah. Kesian. Maybe lah. Tapi dia cakap dia tak tahu. Dia kata tahu macam blur. Aku tak tahu asal ada dia, aku tak angkat. Tapi dia nampak tak orang tu? Dia tak nampak. Dia cakap orang tu angkat gini terus macam grip dia tu gini. Agaknya African lah. African Boleh jadi African ke Turkish yang mana Turkish yang besar-besar kan. tak rasa malaikat nak buat gitu. Takkanlah malaikat nak buat gitu. Takkan begitu kan. Dia tak boleh buat apa-apa. Yang mana tahu. Dulu Abang Man kurus lah. Lepas tu, tapi yang experience tawaf pun best. Tawaf, first time nampak orang Indonesia orang daripada Indonesia dengan negeri mana entah yang perempuan dia semua grip-grip gini. Semua baca la ilaha illallah. Algerian agaknya. Turkish lah. They really push you they don't care. Diorang besar-besar besar tawaf. Kita yang Asian ni Kita kena tolak sana, tolak sini, cakap ya Allah aku banyak dosa. Itu fikir gitu je lah. Tapi dia banyakkan istiqamah tau. Bagusnya Abang Man pergi sana macam kena terima je lah gitu. Sekarang ni orang banyak rebel. Oh, tak boleh. Apa kau tolak aku je. Sekarang ni orang macam gini. Diorang macam bila kita bila Abang Man kena tolak, kena apa semua, agaknya dosa kita banyak kan. It's good. Dosa kita Pada banyak. it's good that macam terima keadaan. Of course macam sekarang ada yang kadang-kadang tak boleh terima juga. Masing-masing lah kan. Betul. So lepas tu ada apa-apa cerita lagi kat Mekah yang happen? Mekah tak. Alhamdulillah Mekah was Dapat panjat kan? Panjat gui tak? tak pergi. Abang Man sakit lah. Sakit. Abang Man sakit. Itu I think that day they went lah. Abang Man sakit.
Even kat pergi unta-unta ni semua, yang mana orang pergi semua abang tak pergi. I think that day yang orang pergi tu semua memang sakit lah. I see. So I really just do ibadah lah, just tawaf sebaik mungkin. Then masa tu pun banyak renovation. If I'm not wrong, masa kita pun tak dapat yang tempat library rumah Rasulullah masa tu pun tengah doing something, so kita tak dapat masuk pergi ke sana. Tapi itu Madinah ke Mekah kan? Mekah ya. Then depan tu macam ada very big construction. Itu dia panggil market dia. Pasar dia. Pasar Zing. Pasar Zing masa tu dia tengah tutup. Pecah, dia tengah buat renovation. A lot of piling. Dia piling probably itu untuk the new extension. Yes. Sekarang ada extension dah ke belakang. Malik yang extension baru ni. No. You point I know, but I don't know. Malik Abdullah extension. Malik Abdullah, ya. Kita pernah tentu jalan sampai ke sana. So when my time I pergi tu memang banyak construction. A lot of construction. Crane semua banyak. Crane semua all over there. So Mekah was good. Tapi macam semua orang cakap Mekah ni memang busy kan. Busy semua lah, all about ibadah. Dah apart from that, ada satu cerita. Tengah balik hotel, nak patah balik hotel. Sekali Abang Man dengan member Abang Man lelaki ni selalu pergi dengan lelaki. Masa tu Ustaz Hassan tak ada. Abang Man patah balik hotel. Sekali nampak tengah jalan, nampak makcik, macam nampak these two makcik. Okay. These two makcik dia tengah gini lah, dia tengah tengok. Ni kat hotel ni, hotel lobby. Dia tengah tengok gini. Sekali Abang Man tegur, "Cik cari apa?" Cakap, cik cari hotel. Dia cari hotel. Jemaah sama juga. Sama jemaah. Dia cari hotel. Dia tak nampak hotel. Hotel belakang dia. Dia tengah diri depan hotel lobby tu. Alamak. Dia tak nampak. Dia tengok gini, gini. Cik cari apa? Cari hotel. Cari hotel. Cik cari dapat tadi tak nampak. Cik ingat cik sesat. Jadi dia baru terbangun dari dia punya blockage lah. Back to the future. Ada Back to the future. dia yang menutup tu. Tapi masalah masing-masing Masing-masing. Tapi itulah nampak hujan ni pun seram juga Tapi ini yang selalu kita dengar. Macam tak dapat cari hotel lah. Kan? Masa first time I went tu, ada satu kakak tu mati-mati ajak keluar pintu lain. Kak jangan kak jangan. Mati. Aku better ambil video. Aku ingat balik yang selain kereta lah. Tahu mana nak jalan balik. Tapi alhamdulillah dia cakap tak saya tahu mana nak turun. Betul-betul lah tahu mana nak turun. Okay, alhamdulillah nasib baik lah. Kalau tak gini-gini je sasau juga. Abang Man hilang slipper. Slipper dekat Mekah. Kat Mekah. Tapi itulah bila tak ambil slipper orang pula. Tak, dia hilang slipper tu pasal apa? Dia dari datang balik. InsyaAllah. Dia ambil slipper orang pasal ya Allah, apakan dosa aku ya Allah. Aku Cute, dosa ya Allah. Dia hilang barang, dia kena langgar je. Apa dosa aku? Habis buat dosa kat sana. Habis slipper orang. Tapi dia slipper pasal apa dah bersepah-sepah. Jadi ambil lah satu side sini, satu side sini. Pasal panas dia nak pijak dia punya road. Correct. Jalan. Tapi dalam hati, ya Allah, aku dah buat dosa kat sini, ya Allah. Dahsyat. Habis tentu lepas tu pergi Madinah lah. Pergi Madinah. Lepas tu pergi Madinah. Ada lagi sikit nak tanya, naik train ke naik bas? Takkan naik train. Masa tu tak ada train. Masa tu bas. Bas Habis tu kita ada stop tempat cowboy apa tempat cowboy ke nama Apa? dia ada, kita bila kita nak pergi Madinah kita ada stop tempat halfway road tu, expressway kan ada dia punya pit stop. Yang toilet dia leceh tu. Itu yang Sekarang banyak. Diorang banyak. Dah banyak. Sekarang dah ada bakso. Ada tempat jual bakso. Alamak, dulu tak ada. Ya, zaman-zaman dulu is like really kedai tiba-tiba ada satu pondok kecil. Betul. Atau restoran kecil. Restoran kecil. Nanti masuk lah. Satu bus stop situ. Siapa nak pergi toilet. Tengok toilet je. Ya Allah. Toilet bersih. Faham. Dia 5 star. Tapi bezanya dekat restoran-restoran yang kecil macam itu, dia punya makanan fresh. Kita mungkin yang kalau siapa yang dapat, saya pernah dapat nasi goreng, nasi dengan ikan goreng panas. Sedap. Sekarang nak dapat macam gitu ada, cuma susah lah. Tapi sekarang banyak macam pit stop. Ada satu yang kita pergi yang bakso tu. Bakso tu betul membuka selera lah. Yes. Pasal dah berapa hari nasi Arab kan. Bila dapat something that is soupy and then Asian food. Wah, Masya Allah, sedapnya semacam ya. Semangkuk 2. Kita pula dapat makanan Indonesia. I think the package was makanan Indonesia je. Okay. I think Ustaz Hassan pun agaknya cakap, selamat jom kita makan kat restoran ni. Cakap, tempe. Tak boleh tahan kan. After a while pun macam alamak.
So, Masa dia kat ada- sana I think kita punya selera pun macam ada sikit lain off lah, lah. beza Ya. off lah. Mungkin kita tak boleh makan apa yang mereka makan. Tak serasi dengan masakan mereka. Betul. Kadang terlebih masin, Kadang sana punya nasi lauk, benyek gitu. nasi benyek, nasi terlebih minyak dan sebagainya. Jadi dekat sana pun kita kena jaga hati, kita kena jaga mulut, Jaga mulut, kita kena jaga tekak. Betul. Kalau rasa tak boleh, tak boleh, diam sudah, angkat kaki jalan pergi restoran. Betul, jangan banyak cerewet lah. Tapi kita pun cautious juga asal yalah takut sakit perut, takut apa dengan nak buat ibadah kan, nak pergi toilet lah, apa kali kan. So bila makan pun cautious. macam lah, makan tak sikit-sikit. makan, tak overly lah, lah. tak overly, tak macam holiday lah. Tak macam holiday kalau lah. holiday kan plok 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 plok, makan semua benda. Tak macam holiday betul. Walaupun nasi mandi tu best kan. Macam Itulah cuma Dapat pergi Taif tak masa tu? Taif tak? Taif tak Abang tak pergi. pergi Taif. It was very simple, very straightforward, pergi Madinah je. So Madinah was good, alhamdulillah. So upon reaching Madinah, Madinah punya cerita ni ada sensitif sikit lah. Asal Madinah yang banyak nangis actually. Abang banyak nangis kat Madinah kan, asal yalah kan kat sana. nak kena standby tisu ni. Sebab Madinah lain lah dia punya apa? Dia punya tempat experience sana dia. bila kita Sebelah tu ada ni. Bukan. Ada daun boleh lap. Asal apa? Abang tengah rindukan Madinah, Masya Allah. Tengah rindu. Asal dia punya vibes different lah Dia punya vibes Vibes lah. different. You all go right. Jadi Ustaz Daud pergi berkali-kali kan. Abang pergi sekali ni memang best lah. Memang Dia punya rasa Dia punya- rasa rindu dia, Dengan rasa rindu istimewa dia kan, dia, rasa dia punya istimewa calmness. Habis yelah kita masa tu pula baru-baru belajar. Bila baru-baru belajar dia punya refresh macam fresh kan. So whatever Ustaz cerita semua bila kita dengar kita kat situ wah. Pula Ustaz Hasan, I pernah juga Abang Oman nanti suka bawa I tahu pergi kelas Ustaz Hasan. Nanti I dengar dia punya cerita macam wow, macam gitu macam you are amazed dengan cara-cara apa yang dia cakap. Bila dia cerita pun dengan semangat tau. betul. So bila kita dengar dia, wah Masya Allah bestnya, macam nak juga pergi. Jadi bila you are there and then Ustaz pula I think bercerita-cerita kan, cerita masalah, cerita macam sedih-sedih dia. Ustaz Hasan pun boleh tahan dia kalau cerita. Dia cerita pun ada satu ketika tu saya duduk dekat Masjid Hajjah Fatimah tu tengah tunggu masa berlalu. Kebetulan Ustaz Hasan pun ada kuliah. Pun dengar. Bila dengar and I got something new from that story. And then I shared that story ketika manasik umrah tu. And I cried in front of everyone during the class. Orang pun nangis lah. Cuma nangis, I also cannot control dia. Dah tak boleh control lagi dia. So from the penghayatan Ustaz Hasan Saiful Rizal tu, bila dia ajar kena menusuk hati. Betul. Dia punya cerita tu, cara penyampaian dia buat orang lihat dan buat orang sedar dan ingat. Itu keistimewaan dia Betul yang Abang jatuh cinta dengan dia, dengan doa dia lah. Bila dia doa kan, kita pergi majlis nampak dia doa kan, dengan dia angkat tangan sebesar-besar. Dia boleh doa lama tau. And berapa lama tu kau macam nangis. So imagine kita kat Mekah depan Kaabah tu, dia doa, ya Allah, memang lah dengan mata apa menangis dengan matahari, habis dengan mata dah pedih, dah tak boleh buka. Ya Allah, itu yang menangis, gitu je lah kat situ. Aduh, ya Allah. So dekat Madinah you did your visit dekat sana? I did my visit kat sana. The best thing is that Raudah lah kan. Okay. Allah mudahkan Abang Man agaknya. Bila masuk Raudah tu dapatlah the best place. Walaupun kita tengah sujud, orang langkah-langkah tu, itu again lah, it's all about dosa lah. Then tapi I got a bit lama sikit kat Raudah. I got my own sweet time to talk. Tapi zaman tu saya ingat kita belum ada nusuk lagi. Jadi kena beratur 2-3 jam. Lama tak? Section Betul. by section. Kalau Abang Man ingat, dia beratur, dia ikut dia macam betul. kandang kambing lah gitu. Yes. Kita kena masuk kandang section by section. Yes, tapi orang kabut lah. Orang kabut kan bila dia buka. Dia buat 2 lane. Betul. Tapi bila kita Tapi dapat masih jalan, lelaki masih okey ni kan. Dia orang tak ada macam Tak. tak ada. lagi dia tak push sangat, tapi ribut lah jalan kan. So bila kita jalan tu kan depan Rasulullah semua kan, jalan, dan Ustaz Hasan push me, Sulaiman, jom kita duduk belakang tembok, doa belakang tembok. Jadi polis tak stop.
Betul-betul depan yang pintu-pintu Rasulullah makam kan. Belakang tu ada tembok-tembok. Paman dengan ustaz suruh duduk belakang tembok tu. So kita stop situ, kita doa. Baru kita jalan balik sampai guard polis nampak. Jalan apa je panggil? Suruh jalan. Sekarang ada orang masa tu Arab polis dah pandai berbual Melayu belum? Belum. Sekarang dah pandai. Jalan. Oh jalan sekarang. Berambus je belum belajar. Berambus je belum. So, kalau dia orang dah tahu berambut teks. So that is also the peak of the trip bila kita kat makam Rasulullah. Tapi I think the best was Rauda lah. Rauda Mama dapat a bit lama. I think about 15 minutes. For me I think 15 minutes is quite long kan. Quite long kan. Quite long. Betul-betul Mama dapat tempat tu, and tempat tu just nice one corner. So tak ada orang nak rush kan. So you pour your hearts out and then doa. I duduk berbual lah, mintalah doa apa yang kita nak, doa daripada isteri kita, doakan parents kita semua, everything. I rasa ada selit doa juga nak kahwin dengan you tentu. 15 minutes you will say during that moment is quite long. Why we will say quite long? Because zaman itu, the moment you salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, push. Yalah jalan. Yes, betul. Dia jadi trik kita masa dulu adalah untuk doa ketika sujud. Yes. Tapi dalam kita lama sangat sujud pun dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia langkah. Dia langkah. Mama berasan je berapa kali kena langkah. Dia langkah kita duduk doa, lepas tu sujud duduk lagi. Itu je lah trik kita, cepat sujud. Tapi kalau perempuan ni dia punya rauda ni macam Rabi Oh betul. Tak tahu lah macam mana kenapa. Dia macam kau daripada jauh dah lari tau. Lari. Tu Mama dengar juga apa cakap. Lepas tu dia tu bertolak-tolak, menyindir pun kena. Jadi macam banyak benda. So kita pula macam first time when I masuk, mana makam ni? Mana? Tengok straight. Asal banyak canvas putih. Sekali bila terpandang belah kiri, oh ini rupanya makam kita kan belah kiri kan. Lepas tu yang ni bawa mimbar kan. So salah lagi sini lah rupanya. Saya cakap ambil tengok. Habis yang satu siap tanya, ni mana makam? Orang Malaysia, mana makam? So bila dia tunjuk, okay. Then baru kita dah habis solat semuanya. But then masa time COVID was the best. COVID tu dapat satu petak sendiri. Then then you get 15 minutes ke 30 minutes? About 20 minutes. Situ lama duduk. 20 to 30 orang minutes. nak kacau. Ada timer kat situ. Tak ada orang kacau. Sebelah- Slot tu gitulah. Sebelah have to be 1 meter. 1 meter apart. Macam kita sebenarnya kat Singapore 1 meter. Semua siap. I think that's the best That's the Rauda best visit I ever got. Lepas tu bila bawa mak kejap nak kau bawa aku ke Rauda. Lama orang dah nak keluar. Aku ingatkan boleh duduk sama malam. Post COVID itu masa tu yang betul-betul lah rasa menghayati kita punya tawaf. Tawaf tu setengah jam dah settle. Dan ketika tu saya pula suara lantang. Bila suara lantang kena tunggu. Yalah haji. Kena tunggu kuat sangat. Dulu tak ada pakai device. Kita tak ada pakai device. Saya mengharapkan suara je. Jadi dia punya yang seniors dengan orang yang wheelchair betul-betul depan Kaabah. Exactly depan. Dia condone that area untuk wheelchair. Then after that kita ada outer ring and tak banyak orang. It's limited slots available. Kena booking cepat-cepat, lambat. Then it was a smooth one, and then sa'i was smooth, kosong aja nampak kan. Then the best is Cuma lecehnya balik tu itu kena nyocok sini, nyocok kiri kanan lah. Kita nak kena swab kan. Jadi swab. Okay. jadi sebelum pergi dah kena swab. DJ. Pergi kena swab. Nak balik kena lagi. Balik immediately touch down Tak, keluar. bukan dekat Dekat hotel pun kena swab. Sebelum balik daripada Doktor dia Saudi, doktor datang bilik swab lagi. Clear baru boleh balik. Kalau positif you stay. Tak boleh balik. Tapi diorang main gila-geli je. Diorang pun nak kita balik. Yalah. Dan sampai Singapore belum apa-apa dia minta duit dulu. Cocok net dulu. Bayar dulu. Lepas tu terus cocok lagi. Cocok lagi. Quarantine lagi. Keluar dia kasih orang nampak. Dia ada channelkan kita keluar cocok. Balik rumah, balik rumah. Dah duduk balik rumah, kau mangga dia tinggal kau, dah rumah, dalam rumah seminggu tak boleh keluar. Diorang video call. Masa tu Random video call. Tapi masa COVID ramai tak orang nikah? tak.
Tak. Best. Kosong. Macam okay, like this is Kaabah right? You like literally you can see Hajarul Aswad. Sekarang kan kalau kita tawaf kita tak nampak kan. Yalah. Ni boleh nampak. nampak. Situ nampak. Bila dapat Biasa. diri tu macam wah taking brain picture. Cik macam gitu. Tapi masa tu lah tu was a awesome one lah. Tapi masa 2013 tu masih ramai orang tak? Macam banyak sepanjang sekarang tak? Ramai. Kita ramai. Ramai ya? Dengar, ingat ramai masa tu. Masya Allah. Penuh. Penuh ah. Penuh. So kalau dah bulan, nanti Abang Mam pergi bulan Jun. 6 Jun. Yelah, tengah Because of ramai-ramai. Selain Cuti cuti sekolah. cuti sekolah. Kerana zaman-zaman tu masih ada period-period yang penuh dan period-period yang kosong. Yes. Tapi sekarang tak ada lagi dah. Sekarang 24/7 sentiasa penuh. Which is good to show that actually makin ramai yang sekarang dah mampu. Mungkin ramai yang beli one way ticket pun ada. Yang negeri-negeri susah pun Sekarang macam pun dah boleh pakai visa sendiri kan? dah visa sendiri, dah boleh DIY sendiri. DIY kan? Boleh stay up to 90 days. Yalah. So masa dekat Madinah makan semua okey lah, tak demam. Madinah Alhamdulillah Abang Mas sihat. Very good Alhamdulillah. Kita pergi Bakit. Masuk Bakit. Masuk Bakit pun best lah Best dia punya experience. Dia experience Dia punya experience. Kalau kita dapat nampak experience ikut penanaman jenazah tu, kalau dapat that will be Itu an Abang interesting. Tak dapat. Belum dapat. But I saw some people manage to see kan. Dia 2 masa je, lepas subuh dengan lepas asar. Tu timing je. Itu period aja yang dibuka. Jadi Jadi kalau nak kejar semayang dekat-dekat dengan pintu-pintu Bakit tu, lepas subuh je terus keluar, kejar pergi Bakit, nanti nampak. Ataupun lepas asar. Ini 2 momen aja dia buka. Untung lelaki dapat buat all this. Kita wanita dapat tengok je dari jauh. Dapat tengok dari jauh. Bakit pun tak pernah nampak unless kalau nampak daripada Instagram atau minta tolong dia ambil gambar. Tak boleh masuk, memang tak boleh masuk lah. Tak boleh. Tapi nampak langsung ke luar? Luar Kita pagar. pendek lah. Pagar. Faham. Pagar. So masa tu Abang Man was a few days trip lah dekat Few days Madinah. trip Madinah. Few days trip lah. Beli kat Madinah. kurma. Kurma belilah. Tapi kat sana. Kat sana. Beli kat pasar kurma ke, kebun kurma ke? Pasar kurma. I didn't go the kebun. I didn't go kebun. I remember pergi pasar. Kat bawah-bawah hotel lah. Bawah hotel tu semua, dan do a bit of shopping kan. Mekah Madinah shopping sikit lah. Abang ingat yang Madinah yang yang kat koridor kat along the small lanes tu, nanti ada orang jual-jual kat tepi-tepi tu kan. Nanti bila polis datang semua lari. Semua standby dengan kain. Demam polis datang je Semua lari, semua lari. Cuma cari jalan lah. Polis keluar, semua masuk balik. Tapi saya pernah beli minyak wangi, dia jual 10 Ya. 10 kilo. Tanya berapa. Sekali tawar. Sekali cakap kasih aku 1 free lah, cakap dia. Yang dah pernah, yang dia buat tester, kau ambil. Tapi 10 tu is a very nice minyak wangi lah. Bila sekali ada pernah nampak kawan jual, bukan kawan, nak kat Facebook jual, dia punya harga is like 3 times the price. Wah. Pasal diorang tak ada bayar pajak kedai dan sebagainya. Diorang harga murah-murah juga. Harga murah, barang dia pun okey lah. Kata high quality tidak. Okey lah, affordable for us to buy. For souvenirs okey lah. Souvenirs. Yang tu memang beli untuk macam untuk kasih kawan semua. Untuk yang satu bas tu 40 orang lah. Ayah. Belum lagi. So insyaAllah lah. Semoga Abang Man dijemput lagi. Amin, Kali ni dengan family, dengan anak-anak. InsyaAllah doakan. Masa tu Abang Man doa kat sana untuk to get anak-anak kan masa tu. Betul. Abang Man yalah as the close family knows kan. Kita pun tengah usaha kan masa tu kan. No secret lah. We waited for 7 years. 7 years to get kids kan. Tapi alhamdulillah, I think berkat umrah, berkat memang doa nak bapak ulama cakap kan, mana makbul, mana tempat yang makbul tu. Memang lah bila balik umrah je alhamdulillah lah. Shortly after that kan? Shortly after that lah. It was very short. 3 months. 2 years later then dapat. Tapi tu tanda satu usaha untuk kita lah. Correct. Tanda satu usaha lah. Which we want to be. To me, I want to be as close as possible lah. To
to let Allah dengar kita punya doa kan. So itulah bila kat sana doa tu biasalah for parents, for kita, dosa-dosa kita. Tapi the main doa is all about getting anak. Ya, betul. So masa tu if you kalau ingat orang kalau some people lah dengar. Doa kat sini, doa kat sana sama je apa. Kita kat bumi Allah. Orang akan banyak cakap ni. So what do you think about when they say like that? You can say there can be moments and there can be places that the granting will be in higher grade. Contoh macam hari Jumaat, ketika antara dua khutbah, orang banyak lalai kat situ, ketika hujan, itu moments. Tetapi places is a higher grade where you can only get that kind of place dekat at a sana. specific place, at a specific spot, which is Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Hijri Ismail dan sebagainya. You won't get in Singapore. Yeah, correct. In Singapore you get time, moments, but over there you get place, spot, where Dia macam time and moment together. and then you are in the condition of someone who is a traveller, you are in the condition of someone who is in the state of ihram. Doa punya doa dikabulkan grade dia lebih tinggi. Rather than you as a Singaporean duduk kat Singapore berdoa kat dalam masjid hari Jumaat, beza dengan seorang yang dalam keadaan musafir dan berihram dan berdoa depan Kaabah ataupun dalam Hijri Ismail atau area Multazam untuk mendapatkan doa yang dikabulkan lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana the grading musafir, ihram dan juga di Masjidil Haram ataupun di Hajar Aswad punya area dan sebagainya. So grading untuk dapatkan kemakbulan doa tu lebih higher. So let's all I understand mungkin yang ada belum faham the concept yet. Yang ada orang mungkin macam masih macam gitu, you know. Tapi kalau if you say the highest grade of doa is tetap doa mak bapak. Itu tak boleh lawan. Kalau mak tu dah doakan, insya-Allah. InsyaAllah Ayah tu dah doakan, insya-Allah. Doa ibu bapa is the way to go. It's the number one that you akan sentiasa minta. Like nanti diorang dah tak ada. Diorang dah tak ada, dah kita punya value of doa tu dah burn, dah tak ada. Because Dia tak direct Dia tak direct. Kalau doa daripada mak bapak, especially ibu, tu direct. Ya Allah akan kabulkan, kalau tak di dunia, insya-Allah di akhirat. InsyaAllah. So semoga Abang Man dapat pergi balik menunaikan umrah bersama keluarga, bersama anak-anak this time around, insyaAllah. Kita doakan semoganya nantilah mana tahu kita buat package kan. Boleh. InsyaAllah next year kita doakan Abang Man dapat rezeki yang banyak, insyaAllah. Amin. Kak Ali memang selalu doa nak pergi dengan Shima. InsyaAllah. Amin. Amin. So kita pun harap-harap lah kita ada this Karwa package, insyaAllah. Tapi dengan Alhamdulillah dah no more seats. Kita nak buat promotion video tak sempat. Tak sempat nak promote. Dahsyat. Alhamdulillah. Agaknya pasal Ustaz Daud ke? Agaknya pasal janggut dia. Janggut mahal. Muka cute dia kan. So insyaAllah pasal pula gambar dia kan. Gambar tak ada. Nampak poster tu. Gambar kartun je tau. The boy and the girl The boy and the girl. Diorang selalu kenal kita punya logo The Boy the Girl. InsyaAllah. Okay sir. So insyaAllah sampai di sini saja. Tapi sebelum tu kita ada satu segmen yang selalu kita jual minyak kan. Jual minyak. Jadi jual minyak, TA yang jual minyak. Jadi sekarang Abang Man, whatever services that you have, dia jangan jual minyak lain je Abang Man. Your services of work that you provide to the community, please proceed. Oh, okay. Tak tahu pula apa kan nak cakap. Okay. Basically I thank both of you first for inviting me. Terima kasih lah Abang Man. Terharu. Terharu. Maklumlah kita bukan kenal baru ni kan. Kenal lama, masya-Allah. Just for semua yang kat luar ni, just follow Safar to Mawar lah. And follow this podcast. I think it will benefit semua yang nak pergi umrah, yang nak tahu pasal umrah, and nak tahu pasal haji. And I think this is a good platform for people to know and understand, santai-santai, educationally. And Abang Man doakan Safar to Mawar ni
jadi besar satu hari. InsyaAllah. Amin. Jadi besar. Pada company-company sponsor lah Safa Tumawar ni. Amin. Datang sponsor. Kita tak ada sponsor. Cari jom sponsor semua. Ini benefit all the Orang pendengar. pendengar semua. I think this is a good thing that you all are doing. Please, InsyaAllah. I hope you all istiqomah lah. InsyaAllah. Yang istiqomah dia yang susah tu kadang-kadang. Then that's about it. Alhamdulillah. Oh, tak ada jual minyak? Tak adalah, tak payah jual minyak. Saya jual minyak awak je lah sama Terima kasih banyak. Okay, so thank you so much Okay. Abang Man for coming Thank you so and then much. making Alhamdulillah. Jangan time. lupa Kak Lin pun ada di sini. Ya. So Kak Lin yang selalu menyapot Abang Man, Abang Man daripada dulu sampai lah sekarang. And I hope this friendship that kita ada ni, I always look up to them lah. You tahu kan, tengah-tengah kadang Abang Man, Kak Lin, Abang Man, anything about my personal life. So nanti I will always tanya Kak Lin about certain things. So insyaAllah semoga kita punya persahabatan ni sampai ke syurga. Amin, insyaAllah. amin. Dan And I also want to add on, I think I have never I've worked with people before in a big organisation. I have staff below me, orang bekerja under me dulu kat company besar. Tapi I betul-betul syukur alhamdulillah ada Shima masa tu kat Islamic Design Work. Dia lah yang menggerakkan Islamic Design Work. Tanpa dia, I think Islamic Design Work tu memang tak ada apa-apa pun. And if you ask me, if without me learning from Abang Man daripada dulu, I wouldn't develop this interest for design. That's why actually I learn design. I learn how to play dengan macam mana nak tarik Corel Draw lah, whatsoever, Adobe Illustrator dulu. Itu yang mencanak minat masa tu. Before that tak minat pun, tak tahu pun. So after a while bila dah kerja situ baru macam, oh, this is something that is new to me and I actually like it. Itu yang that skill tu dapatlah ni semua, alhamdulillah. Tapi you already have the talent. Alhamdulillah. You already have the talent. You have the eye of the you dah ada eye of the visual dah. Tak payah ajar pun. Memang Shima ni dia run the show of IDW bukan Abang Man. Kalau tanpa dia kita tak ke mana-mana. Ni kena kasih satu pinggan biryani ni. Tapi itulah, itu cerita lama Tapi itu semua kenangan yang kita patut Tapi simpan. saya nak tanya ni, kalau orang masih ingat lagi IDW, kalau mereka berhajat untuk decal masih buat boleh kali 10 masih page tu masih ada. Abang Man masih ada juga buat ad hoc projects lah. Kadang-kadang masjid ada bertanya. Recently Abang Man ada buat Masjid An-Nur ni semua ada buat lah. So tapi pada masjid-masjid yang corporate tu semua, kalau nak cari design work ataupun nak cari macam decals ataupun stickers promotional things, doa wudu ke whatsoever, you can still contact Abang Man. Boleh. Mana nak cari Abang Man? Tapi kalau saya tak dapat buat, saya akan bilang company, kasih company lain. Tu honest tau. So to be safe, cari page IDW Islamic Design Work, IDW dekat mana? Facebook atau Facebook ada, insyaAllah. IDW Islamic Design Work. InsyaAllah. Lama. Aduh. Okay, alhamdulillah, thank you so much. Okay, thank you so much. So shall we close this? Okay, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadanallahu wa iyyakum wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.